Okay, what's up guys? Hujan-hujan ni saya nak buat korang hunting jersey dekat sini. Nak tengok jersey murah lepas World Cup. Jersey Korea away purple. Ni memang menarik. Dan US goalkeeper. Ni memang jarang dapat. Pun tak layak ke World Cup. Jersey Nigeria ni memang cantik sekali. Dan kemudian ada jersey France away. Next ada jersey Australia dan ada jersey goalkeeper France. Banyak betul jersey goalkeeper. Satu lagi negara yang tak layak World Cup adalah China. Ni quite rare juga jersey ni. Next antara jersey yang saya rate paling cantik lah dekat Piala Dunia adalah Croatia away ni memang RM169 je. Next ada jersey goalkeeper lagi. Korang kalau nak collect jersey, memang goalkeeper ni memang susah nak cari tau. So better datang untuk grab jersey goalkeeper England ni. Harga jersey memang tengah murah. Ni harga antara RM160 ke RM250. Okey lah tu kan, sebab harga asal adalah RM300 lebih tau. Yang paling tak masuk akal, harga jersey play issue pun jatuh RM200 lebih je. So you guys kena datang sini juga. Selam punya selam terserempak dengan bekas pemain bola sepak Malaysia iaitu Syed Saddiq. Ni antara player warisan pertama sebab dia lahir dekat Liverpool. Tapi nak bergambar tengah busy pula. Jalan-jalan terserempak pula jersey yang cantik ni jersey Springboks. Selain jersey kat sini pun ada jual kasut yang sangat sportish. Memang up to trend. Murah pun murah. Dan bagi saya yang paling jackpot dekat sini adalah jersey basketball. Dengan banyak team, kelab semua. Setiap nameset lagi, korang tahu tak berapa ringgit je. Kat sini dia tulis 188 tapi dah slash jadi 168. Korang kalau nak tahu kat mana ni boleh komen nak dan follow akaun Gold Digger. Okay, thank you guys.